mula. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zal Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang trailer terbaru filem Mikhail, Pemburu Dua Alam. Oh, kemain man. Daripada Act 2 Pictures, geng-geng Adrian. Tapi kali ini diarahkan oleh Zahir Omar. Okay. Apa lagi? Jom kita tengok trailer ni. You guys ready? 3, 2, 1. Dia dah reveal lah April. Raja Jin akan takluk dunia kita. Kerajaan jin akan takluk. Dah bermula. I'm just gonna sing out loud. Dia nampak macam apa nama kata? Berkecamuk. Bukan, aku faham ni teaser ni macam mash up daripada semua sequence-sequence di dalam filem tu kan. Tapi from the looks of it, macam colour dia nampak macam macam bersepah, macam berkecamuk. Dia lain-lain, faham tak? Dia setiap sequence tu lain colour, lain tone, lain, I don't know. Aku rasa macam, sebab kadang-kadang, okay, aku just nak share dengan korang lah. Sebab kadang-kadang trailer ni, dia orang buat trailer before filem tu even siap pun. Faham tak? Dia ada certain time filem tu tak siap, CG tak siap, ni tak siap apa-apa lah. Even dalam post production pun masih lagi dalam offline lagi, benda-benda macam lah, macam tak siap lagi. Tapi dia orang terpaksa buat trailer sebab yalah nak promote berawal lagi. Tapi dia nampak macam ada benda yang tak siap, especially the CG lah aku rasa untuk trailer ni. I don't know. Aku kena letak expectation yang rendah lah sebab aku suka dengan konsep dia. Dia macam Constantine punya type of film kan. So I don't know. Tengok lah nanti. Zahir Omar power tapi tak tahu lah. Mungkin tengok lah nanti macam mana. Apa pandangan guys tentang trailer Mikhail, Pemburu Dua Alam, teaser trailer number 2 yang bakal keluar pada April ni. Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PL Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog yang datang. Thank you.